fungsi tonsil ni dia salah satu macam checkpoint. Oh, Macam immigration counter lah. Just bear in mind nak bagi tahu antibiotics tu to combat bacteria, antibiotics. Yep. Jadi kita nak combat bacteria bagi antibiotics. Kalau viral infection tak perlu antibiotics. Podcast, jom sama-sama. Podcast Anur penuh makna. Kasih dan ilmu kita sebarkan untuk semua insan. salam sejahtera kepada semua penonton. Anda sedang menonton podcast Apa Kes bersama Hospital Pakar Anor yang dibawa khas pada suasana raya yang meriah ini. Okey, sempena raya kami ada membawa dua pakar untuk berbincang topik-topik yang saya rasa perlu disampaikan kepada masyarakat pada hari ini. So, bersempena suasana Syawal yang masih kita rasa, saya dan kami daripada pihak Hospital Pakar Anor ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, Eid Al-Fitr Mubarak. Maaf zahir dan batin, asif zahir wa batin daripada kami kepada anda. So, pada pertamanya hari ini kita akan berbincang pasal topik saya rasa yang agak popular dan juga banyak mitos dan banyak prasangka terhadap topik ini. So, untuk menjelaskan lebih lanjut tentang topik saya pada hari ini, iaitu tonsilitis dan rawatannya, dan juga kita akan memecahkan mitos-mitos dan prasangka-prasangka yang ada terhadap penyakit ini. So, bersama dengan saya, tak lain tak bukan doktor yang selalu disebut agak cool dalam hospital kami, pakar ENT, Mr. Kizwan. Thank you for joining us, Dr. Kizwan. Terima kasih Dr. Prashan kerana sudi menjemput saya. Sebelum tu saya nak kenalkan diri sikit. Oh, of course. Itu mesti. Please, go ahead. Okay, nama saya Kizwan bin Abdul Kadir, bertugas di Hospital Pakar Anor sebagai pakar bedah ENT. Sudah berkhidmat lebih kurang 5 tahun di Hospital Pakar Anor. Dan berasal dari? Oh, saya berasal daripada Kajang. Oh, dari Kajang juga. So, seronok tak berkhidmat di orang kata kampung sendiri? Ya, of course seronok. Untuk makluman, sebelum saya bertugas di Kajang di Bangi, saya pernah berkhidmat di Sabah selama 12 tahun. Wow, okey. Boleh terangkan lebih lanjut tentang pengalaman jawatan, tentang masters untuk penonton-penonton kita ya. Okay. Your journey through medical life. Ya, Journey betul. sebagai in the medical life. Yep. So kita start seperti biasalah selepas habis SPM, masuk pre-university program, dan enroll university degree Di University Sains Malaysia, Kelantan, Kota Baru. Kota Baru. Okey. Dan seterusnya selepas tamat berkhidmat, saya menjalani latihan siswa housemanship selama setahun di HUKM, Ceras. Seterusnya saya dihantar bertugas ke Sabah, Kota Kinabalu, sehinggalah habis pengajian 12 tahun di sana 12 tahun di sana. dan menghabiskan masters di Master pun saya buat program ENT ni, dia actually untuk jadi pakar dekat Malaysia ni ada banyak pathway. Yes, betul. Salah satunya adalah program master. Okey. Master pun ada dua kategori, in campus, out campus. Macam saya terpilih untuk program out campus, latihan di Kota Kinabalu untuk tahun pertama, tahun kedua. Cuma tahun ketiga, keempat saya akan balik ke Universiti Malaya untuk menjalani latihan Okey. dan menyiapkan diri untuk peperiksaan lah sebelum Okey. kita lulus sebagai pakar. So ada banyak pathway untuk jadi pakar. Betul, ya. So you have to, pilih mana yang orang kata tepuk dada tanya selera lah. Ya. Okay, nice. Kita santai sikit lah sebelum kita masuk topik. Okey. Apa yang buat Dr. Kizwan pilih nak jadi doktor? Atau ada sebelum tu cita-cita yang lain, boleh terangkan sikit? Okey, kalau saya tak jadi doktor, mungkin saya jadi penyanyi lah. Wow. Okay. Okey. Mungkin masih kecil. Suara saya agak Merdu. merdu. Sekarang pun agak merdu. Saya join choir, Wow. masuk pertandingan-pertandingan menyanyi.
So kita kehilangan seorang penyanyi nasyid, tapi kita mendapat seorang pakar ENT. Alright. Kalau selain penyanyi ada cita-cita lain, apa yang mendorong Dr. Kizwan untuk memilih menjadi doktor? No, any experience? Sebenarnya benda ni semua secara kebetulan ataupun ditakdirkanlah jadi doktor. So lepas habis SPM, kita masuk pre-university. Lepas tu kita bergaul dengan kawan-kawan yang minat nak jadi doktor. So kita pun cuba dan alhamdulillah berjaya mendapat markah yang sesuai, yang Cukup lulus. Bukan senang nak jadi doktor ni. Competition sangat sengit. Yes, sangat yes. sengit. Terutama Lagi-lagi pada local- masa tu lagi-lagi local university local kan. university masa tu tak banyak. Mungkin ada 3-4 sahaja. Okay. So akhirnya berjaya menjadi seorang pakar ENT ya. Alright. Kita pergi terus kepada topik kita hari ni, iaitu tonsillitis. Saya rasa topik ni memang banyak orang dah alami. Ada yang boleh dirawat di GP, ada yang perlu dirujuk kepada kepakaran ENT. So boleh tak doktor tolong teraskan kepada penonton-penonton kita, apakah itu penyakit tonsillitis, simptom-simptom, kesan sampingan dan sebanyak manakah masalah yang ada dan option-option rawatan yang kita ada. Okay, secara ringkasnya, tonsil ni is an organ yang Tuhan cipta berada di dalam kawasan pharynx. Dia konsep dia well-dias rings. Dia ada beberapa tempat. Di belakang hidung kita panggil adenoids. Di sebelah kiri kanan mulut tu kita panggil palatine tonsil. Yang kita nampak tu Yang kita nampak itu palatine tonsil. palatine tonsils. Dan kita ada di bawah lidah kita ada lingual tonsil. Fungsi tonsil ni dia salah satu macam checkpoint. Oh, Macam immigration counter lah before kita nak enter sesuatu tempat, kita ada checkpoint. Tonsil fungsi dia lebih kurang begitu. Tonsil ni bertanggungjawab untuk menghasilkan sel-sel yang bertanggungjawab untuk menghasilkan antibody. sel-sel imun, sel-sel Betul, pertahanan. sel-sel imun. Contohnya limfosit. Limfosit. Sebagai permulaan saya nak cerita sikit. For example, bila kita breathing, hidung. So first udara yang masuk tu akan ditapis melalui hidung lah. Okay. Hidung kita ada bulu hidung. Yep. Lepas tu ada dinding hidung, turbinates. Dia akan menyebabkan udara yang kita sedut tu, hidung tu dilembabkan, humidified. Yep. Lepas tu dia ada contact dengan nasopharynx, adenoids. Okay. Dan first contact tu, adenoid macam saya cerita tadi, dia adalah first checkpoint. Dah sampai dekat ring tu ya. lah. Kalau udaranya bersih, nyaman, tak ada masalah. Okay. Tapi kita tahu udara kita ni tak selalunya bersih, Lagi-lagi kalau waktu jerebu. Betul. Lepas tu bila kontak dekat sana, terhasillah proses-proses keradangan dan hasilnya terbentuklah limfosit dan merangsang pembentukan antibody. Dan ini adalah proses yang fisiologi semula jadi. Yep. Kedua, kalau kita bincang tentang tonsillitis ni, kita kena faham dulu apa itu tonsillitis. In general, kalau kita perasan, terminologi medical yang berakhir dengan itis ni merujuk kepada kerengsaan atau inflammation. Keradangan, inflammation. So bila kita cakap tonsillitis adalah proses keradangan tonsil. Proses keradangan ni boleh jadi jangkitan, boleh jadi bukan jangkitan. Secara umumnya kita beranggapan tonsillitis ni adalah jangkitan. Dan secara umum juga jangkitan tonsil ni boleh dibahagikan kepada dua jenis. Okay. Viral tonsillitis, bacterial tonsillitis. Jangkitannya. Okay. Kebanyakannya viral origin. Antara viral yang selalu yang terlibat Epstein-Barr virus, respiratory virus, okay. Infectious mononucleosis jarang-jarang. Lepas tu mungkin juga bakteria lah, pun jarang-jarang. Of course ada perbezaan antara kedua ni, viral dengan bakteria. Okay. Terutama masa presentation dia, simptom-simptom dia. Kita akan sebut tentang gejala. Yep. Boleh saya terus sambung ke? Boleh terus sambung. I mean the topic is really interesting. It's going in the flow. Okay, kita terus sambung. Antara gejala tonsil is sakit tekak. Yang paling common lah. Paling common sakit tekak, demam,
susah menelan, susah nak makan. Okey. Selalunya viral origin dia itu sajalah, and rawatannya. Okey. So saya nak bagi tahu juga dia selalunya dia ada association dengan batuk juga. Kalau sakit tekak, demam-demam, batuk selsema, susah nak makan, kemungkinan besar keradangan tonsil tu akibat jangkitan virus. Virus. Aha. Okey. Jadi selalunya rawatan untuk jangkitan virus tonsillitis adalah supportive treatment. Ya, virus tidak memerlukan Betul, antibiotik. tak perlu antibiotik. Ini mitos. Selalu kita We have to betul. talk about that. So, Selalu demam 1 hari, sakit tekak, antibiotik. Is not a good practice. Actually bukan bukan good practice. It's actually wrong practice. Jadi untuk bacteria infection pula, bacteria tonsillitis, simptomnya lebih kurang sama, tetapi selalunya dia lebih severe. okey. Lebih severe. And selalunya dia tak ada batuk. Okey. Selalunya dia ada juga pembengkakan kelenjar limfa. Bengkak kelenjar. Associated. Lepas tu kalau kita tengok tonsil secara fizikalnya dia lebih merah, bengkak dan dia ada tompok-tompok putih. Kita panggil exudates. Ini cara kita nak beza. Yeah, that's how we differentiate viral. Viral and bacteria. So bila kita suspect bacterial infections, terutama bacterial infection ni selalunya dia lebih severe lah. Ya, betul. Dan dia berawatan lebih lama, lebih panjang. And dia tak baik dengan simple measures. Dan pada masa ni Bacterial infection perlu antibiotik. perlu antibiotics. Just bear in mind, nak bagi tahu antibiotics tu to combat bacteria, antibiotics. Yep. Jadi kita nak combat bacteria bagi antibiotics. Kalau viral infection tak perlu antibiotics. Ada pesakit, ada penonton yang menganggap bahawa setakat pergi GP dah cukup. So boleh tak doktor terangkan simptom-simptom or when dia pergi GP saja cukup, and bila GP, as doctors we are also, kita kena faham like, okay, this condition saya boleh rawat, this condition saya kena rujuk kepada pakar ENT. Boleh doktor terangkan pasal proses tu? Okey. Kebanyakan masa first encounter untuk pesakit adalah doktor primary medicine. Primary medicine, ya. Ini standard lah. Kalau you sakit, you akan pergi jumpa doktor yang berdekatan dengan tempat tinggal, mungkin klinik kesihatan, Itu wajib. mungkin klinik swasta, general practice. Ini agak common. Kebanyakan doktor-doktor di facilities ni memang mereka train, mereka tahu. Okey. Kebanyakan masa is jangkitan tonsil, 70% is viral. Okey. Okay. Selalunya Cukup dengan rawatan cukup dengan rawatan simptomatik. supportive, symptomatic treatment, dia dia akan recover. InsyaAllah. Tapi kadang-kadang jangkitan itu berlarutan. Mungkin pada masa tu ada secondary bacterial infections. Okey. Pada masa ni perlukan rawatan antibiotics. Di peringkat GP primary care pun boleh urus, tak ada masalah. Okey. Cuma bila masa nak kena jumpa pakar Ya, ENT, itu yang ni kita nak soalan jawab. yang Prashant tanya kan? Ya, betul. Okey. Terutamanya kalau Dan jangkitan penonton-penonton tu juga tanya. baru mempunyai masalah jangkitan tonsil yang berulang-ulang. Okey. Kalau contoh 1 tahun you dapat 1-2 tonsillitis itu biasa. Macam you dapat demam batuk sesama itu biasa. Common cold. Common cold, ya. Terutama kanak-kanak Okey. Dia peringkat kanak-kanak ni dia punya immune system belum matang, belum mature enough. Kebanyakan kes kita tengok Betul, kanak-kanak. kanak-kanak. Kenapa? Sebab environment dia. Bila kanak-kanak start enter sekolah. Sekolah sangat common. Ya, betul. Surrounding dia. Bukan nak cakap overcrowded, tapi dia expose dengan kawan-kawan. And kita tahu demam batuk sesama ni is a respiratory virus. Ini Ya, dia airborne. Airborne. Bersin, senang orang lain boleh berjangkit. Sepatutnya kanak-kanak yang tak sihat perlu duduk rumah. Tak payah datang sekolah. Tapi kadang-kadang kita pun tahu parents dua-dua kerja susah kan. Ya. Hantar juga, and kanak-kanak lain pun dapat masalah yang sama. Selagi dia rasa stabil boleh hantar, nak sekolah tidak hantar. Betul. So dapat jangkitan demam batuk sesama, common cold, upper respiratory infection macam saya cerita tadi. Yep. Tonsil as a first checkpoint. So virus, for example, respiratory virus contact dengan tonsil triggered. Okey. Ada virus sedang datang. Faham. Nak menyerang saya. Menyerang kita. So dia start produce bagi signal, produce lymphocyte.
Lymphocyte dah ready, standby. Yes. So viral lagi datang. Okay. Lymphocyte start bertindak, lawan. Terhasillah tindak balas radang, prostaglandin naik, jadi kita demam. Keduanya, kesan tindak balas tu, dia ada hasilkan juga immunity. Ya, betul. Immunity. It creates a memory. Betul, memory, immunity. So next time kalau ada infection lagi, dia dah ingat, oh, this kuman saya dah pernah tahu, dah pernah kena. So dia lawan je, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang, tonsil ni dia fail, dia gagal jalankan kerja dia. Oh. Sebab tu dia dapat jangkitan, radang berulang-ulang. Berulang-ulang. Kenapa dia fail? Sepatutnya dia jadi checkpoint, tapi dia dah jadi host. Oh. Jadi perumah untuk kuman-kuman virus-virus ni berpesta ria. Okay. Dia jemput datang. Kita pesta. Yeah. Radang, Yep. demam, berulang-ulang, tak baik-baik. So bila mana jangkitan itu berulang-ulang, radang berulang-ulang, for example 1 tahun lebih 7 kali. Wow. Ataupun 2 tahun berturut-turut lebih 5 kali, Okay. ganggu kualiti hidup, ganggu school performance. Ya. Ini adalah salah satu tanda-tanda tonsil ini perlu diberi perhatian. Okay. Okey, perhatian apa yang kita nak bincang? Lepas ni kita bincang. Ya, kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. So patient tu sekarang dia dah habis treatment dekat GP, dia dah cuba, dah berulang-ulang, ada indikasi untuk datang. So bila patient pertama kali dia datang, selalunya apakah komplain-komplain mereka? Boleh doktor ceritakan sikit tentang the initial bila doktor berjumpa dengan pesakit yang ada sakit tonsillitis ni? Okey, kebanyakan masa pasien yang datang berjumpa kami di hospital, dia dah penat mengalami simptom-simptom gejala tonsil ni berulang-ulang dan jumpa doktor primary care banyak-banyak kali. Faham. So that's why dia datang dan simptom sama je actually. Jangkitan berulang-ulang, sakit tekak, demam, Susah nak susah nak telan. telan, susah nak makan, frequent absenteeism, Okay. ganggu quality of life. Jadi bila sampai dekat kami, pakar, kita akan buat assessment. Okay. Adakah, ini soalan personal saya, berdengkur itu salah satu daripada simptom tonsillitis? Ya, betul. Macam saya cerita tadi, Okay. tonsillitis, radang tonsil. Bila tonsil mengalami proses keradangan, dia akan membengkak. Kalau kita perasan, kanak-kanak tonsil lebih besar Ya, betul. sebab dia sedang aktif. Kontak dengan kuman-kuman produce lagi kerap proses radang, lagi kerap bengkak. lagi dia punya kontak. Bengkak. Bila mana tonsil membengkak, dia menyebabkan saluran pernafasan kita menyempit. Oh, okey. Jadi bila menyempit, udara sepatutnya dia masuk and keluar secara lamina, kita panggil lamina. lamina. Masuk, keluar. Dan keluar. Masuk, keluar. Bila ada penyempitan, dia akan berlegar-legar, Okey. membentuk turbulence Faham. dan getaran soft tissue, Okey. soft palate. Okay, at one point bila dia tidur sangat deep sleep dah, Okey. muscle semua dalam keadaan sangat rehat, Dah sangat relax ya. hypotonia, Yes. ada kemungkinan dia collapse, airway collapse, tertutup Okey. rapat, dan pesakit akan mungkin mengalami keadaan dia berhenti bernafas. Kita panggil apnea, Sleep apnea, yes. sleep apnea. Ni Dan itu akan mengganggu kualiti tidur dan betul, terusnya ganggu- kualiti hidup kan? Betul, ya. Secara tak langsung mengganggu kualiti hidup, kualiti tidur, dan fokus untuk the next day. Untuk budak-budak, untuk nak pembelajaran akan terganggu. Ya, kita perlukan sebanyak mana rehat, sebanyak mana kita aktif untuk recover dan recharge badan kita kan, Dr. Rizwan? Betul. Okey. So, apakah tes-tes dan apakah pemeriksaan yang Dr. Kizwan akan buat kepada pesakit tonsillitis ini bila datang jumpa dengan Okey. Ya. Okey. Bila pesakit datang, Teruskop. tak. Kita sembang-sembang dulu. Betul. Develop rapport dulu, okey? Ya, ya. Sebab kadang-kadang pesakit kanak-kanak ni dia trick dia lain sikit. Dia challenging sikit untuk nak manage. Dia takut kan. Jadi kita sembang-sembang dulu. Bila dah okey, dah tenang, dan kita periksa lah. So antaranya kita buat pemeriksaan klinikal. Okey. Kita akan tengok dia punya tonsil, okey? Pemeriksaan headlights, Ya, okey. okey? Kita nampak Yang cermin besar yang Betul, selalu ya. Dr. ENT pakai tu. Gambaran secara general, dia punya oral Keadaan hygiene, oral, okey. oropharynx, size tonsil. Tapi kebanyakan masa dia jumpa kita, tonsilnya dalam keadaan sihat. Sebab selalunya surat rujukan tu
1-2 minggu sebelum tu. Okey. Dan selepas tu kita akan kalau kita berdasarkan interview temu bual tu ada gejala-gejala berdengkur yang disusuli dengan keadaan pasien apnea. Okey. Di kes-kes macam ni kemungkinan kita ada pemeriksaan lanjut Ya, seperti sleep study. Oh. Kita nak determine severity of sleep apnea tu. Okey, that means buat pemeriksaan masa pasien tidur. Tak, sleep study ni kita buat dekat, dia ada banyak kaedah nak buatnya. Okey. Boleh buat di sleep lab ataupun kita boleh buat di rumah je. Wow. Kita akan minta buat arrangement dengan sleep technician. Dia datang ke rumah kita sendiri. Okey. Di katil kita sendiri, kita tidur. Dia akan pasang beberapa parameter lah. Okey. Antaranya nasal cannula, chest strap, Okey. oxygen saturation meter. So you tidur. The next day the sleep technician akan datang and buat analysis. So begitu mudah kita offer service yang di mana technician datang ke rumah. Betul. In your comfort. Betul. Oh, okey. Kadang-kadang ada setengah patient bila kita cadangkan buat sleep study di lab, dia tak boleh tidur pula. Oh, Sebab okey. dia tak biasa, ni katil, bukan katil saya. Sedikit Number one. runsing juga Betul. kan. Number 2, kalau kita buat ujian tidur di lab, di laboratory, di sleep lab, parameter-parameter yang dikenakan tu lebih banyak. Kita akan pasang brainwave activity, nak tengok, pasang ECG. Ya, saya pernah tengok tu yang Betul, dia ya. kaji the Jadi, waveform. because of the banyak sangat wire, ni patient jadi tak boleh tidur. Jadi keputusan ujian tidur tu, sleep study tu tak berapa tepat. Ya, tak berapa tepat. Okey, dalam pengalaman Mr. Kizwan merawat kes tersebut, pernah tak jumpa kes yang special atau kes-kes yang kita boleh katakan jarang Dr. ENT jumpa? Ada tak apa-apa interesting experience Dr. Kizwan boleh share? Actually bukanlah jarang ENT jumpa. Kerap juga ENT jumpa, cuma kes yang lebih mencabar, yang susah mungkin diuruskan di peringkat primary care. Yes. Antaranya penyakit jangkitan tonsil yang teruk sehingga menyebabkan pembentukan nanah di peritonsillar area. Okey, keliling tonsil. Betul. Okey. Ya. Jadi selalunya pasien yang mempunyai tonsil dengan komplikasi nanah ini, simptomnya lebih teruk. Sakit yang sangat sakit. Okey. Dia tak boleh nak buka mulut. Okey. Mouth opening dia limited, kita panggil trismus. Suaranya pun berubah. Dia ibarat makan, kita panggil hot potato voice lah, macam you makan benda panas kan. Okey, faham. So kalau kita tak intervene, kita tak bantu, mungkin boleh menyebabkan komplikasi yang lebih teruk. Lagi rumit lagi Lagi kan? rumit untuk sepsis. Betul, ya. Dan juga yang paling kita risau bila dia punya saluran pernafasan tertutup. airway obstruction. Airway obstruction. Yang ni yang kita risau. Okey. Alright. Pernah tak ada patient datang, Dr. Kizwan suggest treatment dan this one macam ni, dan dia mempunyai idea sendiri, sebab sekarang kita tengok banyak pesakit-pesakit kita, dia orang dah buat kajian sendiri sebelum datang. Ada kerap juga sebab sekarang ni semua maklumat di hujung jari kan. Yes, of course, yeah. Bila kita bincang masalah tonsillitis, kita bagi treatment option, kita dah bincang kriteria yang memerlukan proses removal of tonsil. The patient ada mitos yang berlegar di fikiran dia. Apakah mitos yang paling popular, paling common doktor pernah jumpa? Antara mitos yang selalu patient Bawa kepada you. bawa kepada saya adalah kalau tak ada tonsil, kita tak adalah immunity, doktor. Itu memang soalan paling terakhir. Saya pun pernah dapat. Ya. Actually konsep tu salah lah. Macam saya cerita tadi, tonsil organ lymphoid, produce lymphocyte, and dia responsible untuk menghasilkan antibody. Tapi selain tonsil, ada organ lain juga yang boleh ambil kerja tonsil tu. Yang boleh ganti tonsil. Antaranya kelenjar limfa. Kita punya spleen ataupun kita panggil limpa.
Spleen is limpa. Limpa, betul. Kita ada bone marrow, sumsum tulang. Hmm. Ini organ-organ yang boleh menghasilkan limfosit juga. Jadi tak ada masalah. Kalau tak ada tonsil, kita masih boleh hidup seperti biasa. Immune system kita insya-Allah tak berkurang pun. Okay. Kalau cakap pasal tonsillitis ni, kita most of the time, saya rasa daripada 3/4 of the cases end up need dia perlukan rawatan yang invasive, orang panggil operation or sedut nanah. Boleh tak Dr. Kizwan terangkan sedikit tentang kaedah operatif yang kita boleh guna untuk rawat tonsillitis? Okey. Selepas buat assessment, kita dah tahu patient ni adalah merupakan calon sebab ada indication keperluan untuk betul. remove tonsil tu. Ada Okey. banyak kaedah pembedahan tonsil. Basically prosedur yang kita nak buat ni is tonsillectomy. It's satu prosedur untuk mengeluarkan tonsil. Dia ada banyak kaedah, banyak cara. Bergantung kepada preference seseorang pakar bedah itulah. Okey. Kalau di Hospital Pakar Anur kita ada beberapa teknik. Antaranya cold steel, kita pakai gunting Okey. biasa. Kita ada juga teknik lain, kita pakai device, powered device macam harmonic scalpel. Kita ada juga cobblator, boleh remove tonsil. Sebenarnya untuk remove tonsil ni tak adalah rumit atau kompleks sangat. Cuma ni yang kita risau selepas pembedahan tu. Proses penyembuhan tu mengambil masa lebih kurang 10 hingga 14 hari secara general. And patient selalunya akan sakit. Sakit masa proses healing. Tapi untuk makluman, walaupun sakit, tapi sakit yang masih boleh kita tahan lah dengan membekalkan ubat tahan sakit yang sesuai. Kebanyakan masa kita bagi paracetamol. Paracetamol saja, Panadol saja cukup. Okey, selepas pembedahan, boleh tak Dr. Kizwan terangkan sikit tentang komplikasi spesifik untuk pembedahan tonsillectomy, and also macam mana kita boleh elak dan kaedah-kaedah jaga? Okey. Komplikasi yang dia ada banyaklah complication antara faktor risiko, Faktor healing. komplikasi dengan risk Okey. risiko pembedahan. Kalau kita nak cerita step by step tu, sebelum kita letak patient kat dewan bedah tu, kita ambil consent kan. Ya, betul. So masa proses penerangan tu, kita akan bagi tahu antara risikonya adalah kecederaan bibir, gigi, lidah masa instrumentation Okey. which are very rare, jarang-jarang berlaku. Okey. Kedua, risiko pendarahan. Setiap pembedahan pun ada pendarahan. Of course. Tapi nak bagi tahu, pembedahan tonsil pendarahannya sangat minimum. Tak perlu risau sangat. Okey. Kalau kita cerita pasal pendarahan ni, dia ada dua kategori, primary, secondary. Primary first 24 hours, jarang-jarang berlaku. Secondary after 24 hours. Yang ni lebih kerap berlaku. Walaupun lebih kerap, tapi kalau kita tengok percentage-nya, lebih kurang 1 hingga 2% saja, tak banyak. Okay. So, that's the complication. So, lepas pembedahan tu, apa-apa tips dan nasihat Dr. Kizwan sendiri kepada pesakit-pesakit untuk jaga dan juga lepas itu rawatan susulan yang... Okey. Sebaik-baiknya, kalau boleh kita nak dia makan. Oh, Ya, kena makan. Of course. contoh makanan? First 1 Ice to 3 cream. days. Ya, betul, ice cream. Dia sakit, tak selesa. Sakitnya macam ibarat you dapat jangkitan tonsil. Sakit, tak selesa. Tapi kita encourage makan benda-benda yang lembut, yang sejuk, macam ice cream, taufufa, yogurt, Wow. yang sedap-sedap je. Okey? Makan telur separuh masak. Telur is a superfood, protein yang bagus untuk healing. Okay. Ni semua bagus. Kalau ikut kajian, kita boleh resume makan secara normal balik seawal 4 hari. Tapi kadang-kadang because of patient takut nak makan, jadi dia refuse untuk makan. Jadi kadang ni tak berapa digalakkan lah. So bila dia tak nak makan, dia tak ada proses healing secara semula jadi, fisiologi, contraction muscle tu tak ada. Jadi kalau tak nak makan sangat pun, kita akan encourage dia kunyah chewing gum. Okay. Ini pun membantu dalam healing. Dan mengelakkan makanan-makanan seperti minuman bergas, Betul, caffeine. I mean, general penjagaan yang general, tips yang general. Okay.
Saya rasa banyak juga ilmu yang telah kita timba daripada pakar ENT kita Dr. Kizwan hari ini. So sebagai penutup, saya tanya semua soalan soalan ini kepada semua saya punya tetamu-tetamu terhormat saya yang selalu datang. Apakah take home message yang Dr. Kizwan ingin sampaikan kepada pendengar-pendengar dan penonton-penonton kita, dan bagaimanakah mereka boleh membuat temu janji dengan Dr. Kizwan sekiranya ingin mendapatkan konsultasi? Okey, nombor satu, saya nak bagi tahu, jangkitan tonsil, radang tonsil, benda biasa. Okey. Setahun dapat 1-2 tonsillitis itu biasa, macam ibarat dapat demam batuk sesama. Jangkitan tonsil yang berulang-ulang. Setahun lebih 7 kali atau dalam 2 tahun berturut-turut lebih 5 kali, yang mengganggu kualiti hidup. Ini adalah faktor yang kamu perlu beri perhatian untuk datang berjumpa pakar untuk rawatan lanjut. Ketiga, jangkitan tonsil ataupun radang tonsil yang menyebabkan gangguan pernafasan. Okey. Sebagai seperti tidur berdengkur dan sleep apnea. Ini pun masalah-masalah radang tonsil yang perlu diberi perhatian dan perlu mendapat pandangan atau rawatan daripada pakar. Faham. Soalan apa yang tadi kita tu? Yang last sekali, macam mana nak dapatkan temu janji dengan Dr. Temu Kizwan? janji. Okey. Untuk dapatkan temu janji untuk berjumpa saya, ada banyak kaedah juga Ya, actually. betul. Kita boleh buat temu janji secara online, kita boleh buat phone call, kita boleh buat walk in pun. Dan juga anda boleh mengikuti podcast kami. Podcast apa? Apa kes Apa yang dibawa khas oleh Hospital Pakar Anom. Terima kasih Dr. Kizwan kerana sudi meluangkan masa. Saya tahu sebagai seorang pakar bedah lagi, masa you amat berharga, dan kepada pendengar-pendengar dan penonton-penonton kita, saya harap Tapi kan kita hari raya. Oh ya, betul. Lupa pula pasal hari raya. Sekali lagi daripada pihak Hospital Pakar Anom, kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Terima kasih sekali lagi Dr. Kizwan. Jangan lupa teruskan menonton siri podcast kami Apa Kes yang dibawa khas oleh Hospital Pakar Anom. Sekian, terima kasih.